Assalamualaikum semua. Sahabat. Kali pertama saya isi Saya isi minyak kemarin. Petai kemarin kali pertama saya isi minyak pakai kad penalih. Saya isi kad Petron. Saya isi kad Petron kemarin. Mula-mula keliru jugalah. Mula-mula keliru juga dah. Saya pergi pam minyak Petron. Saya isi minyak macam biasa. Kemarin tu saya isi tak saya isi penuh lah. Niat tak saya isi penuh. Sebab nak test kata minyak pakai isi kan lah. Pakai kad penalih. Jadi saya isi RM30. Saya isi RM30. Lepas tu pergi bayar kat kaunter dia. Nak minyak RM30 bagi IC, bagi kad minyak ni dia ni, point dia tu. Lepas tu dia saya pergi isi kat pam, isi tengok dia sampai RM39.2. Mula-mula jadi keliru kot. Berapa isi 30 tapi jadi 39.2. Jadi 39.2 saya pun keliru kot. Kebetulan ada orang kerja pam minyak dia tu, ada hilah tepi dia. Saya tanya dia, ya memang betul dah tu. Kalau isi 30 ya akan dapat 39.2 macam saya ni. Lepas tu ada dia kalau isi 50 biasa ada dapat RM65 minyak tu kita boleh isi. Kita bayar macam saya ni, saya bayar RM30 je. Tapi minyak tu kita pam di pam minyak dia tu sampai RM39.2. Mana RM9.2 lah. Kalau isi 30 RM9.2 lah saya dapat subsidi panggil tak kerja AWI tu. Boleh dah lah buat rasa-rasa. Takut ada hak keliru juga tu. Saya keliru juga lah mula-mula. Keliru juga mula-mula tu. Beres lah, tak ada gapo nak ayat tu je. Nak ayat subsidi tu ada juga lah. Guna IC pun boleh lah buat rasa-rasa, buat berbaloi juga tak. Nak olah-olah IC tu boleh RM9.2. Boleh lah, rezeki tak. Alhamdulillah. Tu ya maklumat, sedikit maklumat. Terima kasih. Cur.